Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya nak masak asam pedas ikan jenaha. Okey, so bahan-bahan dia adalah cili kering. Cili kering ni yang telah kita potong, lepas tu kita rendam. Saya rendam dengan air panas. Cili kering ni saya ambil dalam 30 batang. 30 batang yang kita dah potong. Okey. Ini saya rendam dengan air panas. Kemudian 2 biji bawang besar. Ini kunyit hidup. Untuk resepi ni saya suka guna kunyit hidup tu lebih sedikit. 5 ulas bawang besar, bawang kecil ataupun bawang putih. Kita pakai sedikit belacan. Belacan sebesar yang saya tunjuk ni lah. Kemudian halia. Ini halia. Dan ini adalah daun kesum. So bahan-bahan yang ini dengan cili ni kita akan blenderkan dahulu. Kita kisarkan. Okey, jom kita boleh mula masak. Yang ni kita panaskan minyak. Minyak yang saya gunakan ni lebih kurang 2 senduk. Jangan banyak sangat minyak. Okey, kemudian tadi bahan yang kita blender, saya dapatlah semangkuk ni. Semangkuk ni. Tapi untuk masakan saya gunakan 3 ketul ikan jenaha. Saiz dia agak sederhana. So saya tak guna semua. Selebihnya saya simpan supaya senang nanti nak masak, boleh terus guna saja. Untuk masakan saya ni saya guna lebih kurang 2 senduk. Okey, 2 senduk. Yang selebihnya ni kita boleh simpan dalam peti. Nanti nak masak senang. Terus ambil sahaja. Tak payah nak blender dah. Okey, ni kita dah kacau-kacau. Kemudian kita masukkan tadi kita punya daun kesum. Saya ambil daun kesum ni lebih kurang segenggam penuh tangan saya lah. Okey, kita kacau-kacau. Gunakan api yang sederhana. Kalau anda nak dapatkan rasa asam pedas yang sedap, jangan gunakan api yang besar. Kita gunakan api yang sederhana. Sampailah kita punya bahan ni garing. Bila garing dengan betul, masakan kita akan rasa sedap. Okey, nampaknya kita punya bahan tumisan ni dah garing dan naik minyak. Okey, nampak tak? Minyak berada dekat atas. Bahan yang kita tumis ni berada di bawah. So, kita kecilkan api. Okey, kemudian kita nak masukkan asam jawa. Okey, asam jawa yang saya gunakan dalam masakan saya ni, saya gunakan lebih kurang 1 genggam tangan saya lah. Masam ni ikut kesukaan masing-masing. Kalau saya, nama pun asam pedas, saya suka dia rasa masam-masam dan pedas. Masam tu bukan terlampau masam lah. Masam dia tu sebati dengan pedas dia tu sekali. Jadi asam jawa ni kita letakkan sedikit air dan kita gaul-gaul. Okey, so ini dia jus air asam jawa. So, kita letakkan semua. Okey. Dan kita besarkan api sederhana macam tadi macam awal-awal tadi. Kita kacaukan. Kacaukan dia. Kemudian kita biarkan dia mendidih lagi. Ini rahsia sebenarnya nak dapatkan asam pedas yang sedap. Lepas kita letak air asam, kita biarkan dia mendidih lagi dengan api sederhana. Okey, nampak tak? Dia dah garing. Okey, kemudian kita masukkan ikan jenaha kita tadi. Okey, kita masukkan ikan jenaha. Saya suka lepas dah masukkan ikan, kita balik-balikkan dulu supaya dia sebati. Kita balik-balikkan dulu macam ni. Kemudian kita masukkan air. Kita masukkan air. Air ni mestilah separas dengan ikan. Jangan sampai ikan tenggelam lah. Kalau boleh dia separas dengan ikan. Sebab kita tak nak asam pedas kita ni cair. Asam pedas yang sedap dia pekat. Pekat bukan terlampau pekat macam sambal. Bila kita letakkan air tu, nak dapatkan pekat yang sedap untuk asam pedas ni, pastikan dia separas dengan ikan. Macam yang saya tunjukkan. So, kita boleh tunggu dia mendidih. Okey, bila kita punya ikan ataupun masakan kita dah mendidih macam ni, bolehlah kita masukkan Ajinomoto, rasa kita. Okey, dan juga garam. Garam ni jangan masukkan banyak-banyak dulu. Kita masukkan sikit-sikit. Lepas tu kita rasa. Kalau kurang garam, kita boleh tambah. Kita tak nak letak garam banyak sebab takut kemasin. Letak sikit, tak apa. Nanti kita boleh rasa. Okey, bila dah masukkan bahan perasa, kita boleh kecilkan api biar dia mendidih dalam keadaan yang api agak kecil dan kita boleh tunggu sampai dia masak. Okey, masa ni kan, lepas kita dah rasa, masa ni kalau siapa yang suka letak bendir, boleh letak bendir. Kalau suka letak terung, boleh letak terung. Ataupun tomato, boleh letak masa ni lah. Dan juga saya nak tambah serbuk perasa. Saya gunakan serbuk perasa Maggi. Tadi saya letak garam tak terlalu banyak, so dia agak tawar. So untuk tambahkan rasa, saya tak masukkan garam lagi. Saya masukkan Maggi cukup rasa. So kita kacau-kacau dan boleh rasa. Okey, so kita dah masak dah. Tadi kita nampak kita punya ikan dah masak. Dah rasa semuanya okey. Saya dah rasa tadi masam dah okey, rasa pun dah okey. So
Boleh tutup api. Dah pun siap. Ini dia asam pedas ikan jenaha. Selamat mencuba.